والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي عبد الله الحداد والنافع في الدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal-Wasai Imaniyah. Sambungan soal 78. Tajuk bahaya panjang harapan tu. Tajuk ini diterjemahkan daripada bahasa Arab dia tulul amal. Tulul amal. Panjang angan-angan sebenarnya. Amal ni angan-angan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Dengan katanya, ketahuilah wahai kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menyedarkan diriku dan dirimu daripada kelalaian. Daripada muqaddimah, daripada bab yang kita baca ini, yang diterjemahkan daripada bab tulul amal. Tulul amal, tul panjang, amal cita-cita. Tetapi cita-cita ini bukanlah cita-cita yang kita faham, cita-cita nak jadi apa? Cita-cita nak jadi orang berjaya, cita-cita nak jadi orang yang sini diterjemah harapan. Kalau harapan lagi pula jadi keliru kita kan. Macam-macam kita yang harap, macam-macam sesuatu yang kita harap dekat dunia ni kan. Kita harap anak kita berjaya, kita harap anak kita pandai. Jadi terjemah ni agak mengelirukan kalau kita tak kembali pada kalimah asal dia. Kenapa sebegitu? Sebab bahasa Arab ini makna dia lagi besar daripada bahasa Melayu, ataupun bahasa Arab ni lebih besar makna daripada mana-mana bahasa. Sebab tu kalau kembali kepada asal, amal ini adalah harapan cita-cita. Yang lebih tepat kita terjemahkan amal ini adalah angan-angan kosong. Itu baru tepat maksud dia. Amal itu adalah angan-angan kosong. Di situ kena ada huraian yang lebih terperinci. Jika tidak, tak dapat kita nak bezakan mana satu yang mazmumah, yang keji, mana satu yang mahmudah, yang terpuji. Kita ada cita-cita, kita ada angan-angan. Angan-angan nak pergi Mekah boleh tak? Tak boleh pula. Sebab itu kalau bahasa Arab itu perlu dihuraikan dengan tepat dan terperinci. Kalau tak, salah kita mahamkan apa dimaksudkan oleh agama tu kan. Asalnya tulul amal, panjang amal. Jadi amal ni apa maksud sebenarnya? Yang lebih tepat dia, amal inilah angan-angan kosong. Jadi kita kembali kepada perkataan ayat yang ada dalam bahasa Melayu yang disebut angan-angan kosong.
baru kita dapat yang mana yang tercela tu kan. Ada pula peribahasa ataupun perumpamaan yang kita boleh faham dalam bahasa Melayu ni, kita sebut angan-angan mat jenin. Kan? Kita tahu cerita angan mat jenin tu. Jadi kita semua tahu, angan mat jenin ni satu angan-angan yang tak elok. Kenapa pula tak elok? Ada juga orang komen, eloklah angan-angan mat jenin tu daripada tak ada angan langsung. Kan dah ada tu ada angan-angan angan jadi kayu, dapat 2 juta sebagainya, dah dapat kayu boli sekian, akhirnya dapat kahwin anak raja, bapa dipaluk anak raja tu, sentuh lapis pokok niung dia pegang tu. Betul bukan? Jadi kita nampak cerita-cerita tu, elok tak cara mak jenin tu berangan macam tu? Itu yang kita jadikan perbidalan bahasa, kau ni angan-angan mak jenin lah kau ni. Jadi apa maksud angan mak jenin ni kan? Itulah tulul amal itu. Panjang cerita, angan-angan kosong lah. Ataupun kalau boleh kita terjemahkan angan-angan yang tak ada usaha. Anak berangan nak berjaya, tapi lolap je, tak membaca pun. Tengok TV lah. Sekarang ni budak-budak semua ada handphone, tengok WhatsApp lah semua. Tapi bila tanya macam mana? Straight A lah kita. Macam tu juga angan-angan nak kaya kan. Tapi tak bangun usaha. Bila dah besar, malas sebagainya. Orang tutup kedai pukul 6, dia tutup pukul sekolah dah tutup. Datang pukul 10, balik pukul 1. Tapi cerita melangit. Kita kata apa? Dia ni cita-cita dia bagus, tapi tak sama dengan usaha dia. Jadi amal lah, amal. Kita kata angan-angan kosong. Berangan tanpa. Jadi banyaklah huraian ataupun kefahaman yang diberikan tentang makna amal itu ataupun tulul amal itu, sehingga agama mencela perbuatan tersebut. Tulul amal ni tercela. Tapi bagaimana kita nak bezakan dengan tulul amal dengan orang bercita-cita, kan? Sebab selalu orang nak berjaya, dia mula dengan cita-cita. Dia cita-cita nak kaya, tapi itu belum usaha lagi. Tapi cita-cita tu satu masa nanti mendorong dia berjaya. Tak tercela pula. Jadi nak membezakan cita-cita yang tercela, cita-cita yang tidak tercela. Itu yang dihuraikan oleh para ulama. Bahkan kalau diperincikan lagi makna cita-cita, cita-cita yang tercela, cita-cita yang tercela, maka dia akan pergi mendalam lagi, lebih halus kepahamannya. Cita-cita, jadi sehingga kita melihat daripada pandangan ulama tasawuf. Jadi lain pula. Panjang cita-cita itu daripada pandangan ulama tasawuf. Bila kita sebut tasawuf, ilmu tasawuf, amalan tasawuf, satu yang kita pegang untuk kita faham, ilmu tasawuf, amal tasawuf. Apa maksud ilmu tasawuf, amal tasawuf? Bila kita sebut ilmu tasawuf, amal tasawuf, ia adalah merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan kita. Bila kita sebut ilmu tasawuf, kitab tasawuf, amalan tasawuf, semua itu merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan kita. Melebihi segala-gala dia. Melebihi segala-gala dia. Melebihi perbicaraan tentang dunia yang kita akan nak dapat.
melangkaui tentang akhirat yang kita nak dapat. Bila sebut ilmu tasawuf, amalan tasawuf, ianya merujuk kepada hubungan kita dengan Tuhan kita. Bermaksud hubungan kita dengan Tuhan kita tak ada masuk campur dunia ataupun akhirat. Itu maksud ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu untuk kita menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan kita. Itu maksud ilmu tasawuf. Maka jadilah tulul amal, kalau ikut pandangan ilmu tasawuf, sesuatu pemikiran kita apa sahaja dunia ataupun akhirat yang menjauhkan kita bertuhan kita. Maka jadilah tulul amal, pemikiran amal, cita-cita, keinginan amal. Ada pandangan tulul amal pada pandangan kehidupan dunia, ada tulul amal pada pandangan syariat, amalan yang baik. Amalan syariat ni apa yang dimaksudkan? Solat, baca Quran dan sebagainya. Dan ada tulul amal menurut pandangan tasawuf. Tasawuf inilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sebagian ulama menyebut ilmu tasawuf adalah ilmu hakikat. Jadi dimaksudkan ilmu hakikat ini bukan ilmu hakikat yang batin, yang menyeleweng. Dimaksudkan ilmu hakikat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ni pada kalimah haq, al-haq. Al-haq huwa Allah. Jadi bila kita sebut ilmu tasawuf adalah merupakan ilmu hakikat, bermaksud al-haq, sesuatu yang sebenar adalah Allah. Itu maksud dia. Hubungan yang benar adalah Allah. Cita-cita yang paling benar adalah Allah. Keinginan yang paling benar adalah Allah. Cinta yang paling benar adalah Allah. Maka hakikat sebenar adalah Allah. Itu maksud dia. Kalau kita nak mencintai sesuatu, daripada kita cinta kepada dunia, bila Syaitan mengatakan dunia ini adalah sementara, ada kehidupan yang lebih kekal daripada akhirat. Jadi dengan iman kita kepada kehidupan akhirat, maka cinta kita kepada akhirat. Kalau orang tak percaya kepada akhirat, dia hanya cinta kepada dunia sahaja. Dengan nafsu kita, suka makan, suka sekian, kita cinta kepada dunia. Akhir dia bila cerita tentang akhirat itu lebih bahagia, lebih lazat, maka bertukar cinta kita kepada akhirat. Bila bertukar cinta kita pada akhirat, maka kita suka beramal, suka masjid. Kita tahu bahawa dunia ni payah mana-mana. Penyakit pun dah banyak. Rasa macam kedepan ni nak pergi ni. Jadi kita cinta. Habis, nak buat apa? Nak beramal lah pula. Kenapa? Cinta akhirat lah. Kita kata. Okay, bagus. Tapi apakah itu hakikat sebenar? Tidak. Bila kita cinta akhirat, bukanlah cinta yang hak, al-haq. Jadi cinta al-haq adalah Allah. Jadi ada kaitan dengan ilmu hakikat dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk hubungan kita dengan Allah. Itu maksud ilmu tasawuf. Apabila faham diri kita, hubungan yang paling bermakna itu adalah hubungan kita dengan Tuhan kita, maka kita mengerti hakikat. Maksudnya, kita dah nampak hakikat. Hakikat cinta yang sebenar adalah Allah. Sebab itu Allah dinamakan dengan Al-Haqq. Allahu huwal haqq. Allah itulah yang sebenar-benarnya dalam hati kita. Sebab itu bila disebut tulul amal, panjang cita-cita mengikut pandangan tasawuf ataupun ilmu hakikat, maka jadilah maksud sesuatu ingatan, harapan yang menjauhkan kita daripada Allah, maka tulul amal nama dia.
Panjang cerita-cerita tu. Makna bahasa mudah dah menyeleweng pun ya. Kiaskanlah segala-galanya. Menyeleweng pergi. Ingat makan ni kau jauh tulul amal. Walaupun dia boleh pergi makan, duit banyak. Kalau kita tafsirkan tadi, angan-angan kosong ni, angan-angan sesuatu yang tak dapat kita nak buat. Kan? Angan-angan kosong, angan-angan majnin. Orang tu nak beli kereta, duit tak ada. Angan-angan majnin je tu. Burai anda. Burai anda. Nak beli sial-sial lah. Kita angan-angan majnin dia. Pada sudut itu. Tapi kalau ilmu tasawuf lebih pada itu lagi. Cerita-cerita keinginan yang menjauhkan kita daripada Allah, tulul amal. Jadi kalau sebegitu, maksud tulul amal yang tercela itu, memang setiap hari kita ada tulul amal. Yang kita tak sadar. Jadi kalau kita fahamkan dengan maksud tulul amal, panjang cerita-cerita itu pada menurut yang asal tadi, apa dia? Iaitu angan-angan kosong, kata kata. Macam dan okey lah, duit banyak. Nak makan apa boleh. Jadi pada sudut itu lain. Tetapi tulul amal pada pandangan tasawuf, pada pandangan ilmu hakikat, pemikiran-pemikiran kita, walaupun kita ada duit, kita boleh buat apa yang kita nak, tapi menyimpang, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tulul amal. Panjang cita-cita dia, panjang ingatan dia, menyebabkan dia jauh. Kalau dilihat pada ilmu akhirat, tulul amal itu sesuatu pemikiran yang menjauhkan daripada akhirat. Cerita duit dia, cerita makan dia. Tak ada pula cerita beramal dia. Kita kata tulul amal, panjang cerita-cerita dia, menjauhkan dia daripada akhirat. Jadi ilmu tasawuf, ilmu hakikat lebih lagi daripada itu. Tulul amal ini adalah cerita-cerita sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta akhirat itu sendiri. Maka itu maksud kalau kita nak fahamkan maksud tulul amal, panjang cerita-cerita yang tercela. Masalahnya kita nak faham tercela tu kenapa? Tercela kan. Jadi pengarang ini sangat beradab, sangat insaf. Begitulah adab para salihin, kerana dia memulakan suatu nasihat itu kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi kalau orang mulakan kata-kata, dia dahulukan diri dia, ini adalah orang yang insaf. Jadi saya nasihatkan diri saya terlebih dahulu dan juga tuan-tuan. Jadi ini satu kenyataan yang sangat baiklah untuk kita untuk kita amalkan. Dan ini adalah penyakit ahli ilmu. Ini adalah penyakit ahli ilmu. Ini adalah penyakit pendakwah. Pendakwah ni ada penyakit dia. Banyak penyakit dia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas dalam Al-Quran kepada orang yang menyeru kepada kebaikan. Menyeru kebaikan tu tuntutan agama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan peringatan yang baik. Jadi ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada orang, ada perintah daripada Allah taala supaya beri nasihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka sebahagian orang berusaha untuk mengajak orang kepada agama, mengajak orang kepada
kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada penyakit lagi, orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Teguran yang dahsyat. Ata'muruna an-nasa bil birri, wahai orang yang berdakwah, orang yang baik mengajak orang kepada kebaikan, wahai orang yang ibadat, ata'muruna an-nasa bil birri. Ni ayat ni ayat marah Tuhan kepada para pendakwah. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wahai para pendakwah, wahai para pengajar, ata'muruna an-nasa bil ma'ruf. Kamu suruh orang buat baik, wa tansawna anfusakum. Kamu lupa diri kamu. Dalam surah Saf, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap benda tu pun kau tak boleh? Ini satu peringatan yang sangat keras kepada Allah SWT. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau pergi sebut benda tu pun kau tak boleh? Penceramah suruh sedekah, banyak-banyak sikit sedekah. Bila dia sendiri sedekah, menggigil. Orang dikutuk-kutuk, 10 ringgit itu bagi 1,000 kata dia. Tiba dia datang minta sedekah, dia lagi dulu. Masya Allah. Tak masuk ke dalam ayat Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Bukan sekadar itu, maka Allah Ta'ala kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, besar murkanya Allah. Jadi jangan nak mengajak orang baik-baik bukan benda yang senang-senang. Allah Ta'ala yang akan menghitungnya. Sebab itu sentiasa berhati-hati para salihin bila menyusun kata-kata, dan ada kata-kata mengatakan bahawa saya yang bercakap ini telinga saya lebih hampir daripada mulut saya. Jadi sabar. Telinga siapakah lebih hampir pada lidah bercakap? Telinga sendirilah. Jadi ketika mana keluarga merintahkan sabar pada orang, bermaksud kepada diri dia yang lebih diperintahkan. Walaupun tak sebutlah sabar tuan-tuan. Sebenarnya sabarlah saya sendiri dan juga tuan-tuan. Ada yang disebut secara direct. Telinga saya lebih hampir pada lidah saya sendiri. Jadi Imam Al-Haddad ini menggunakan adab itu. Saya menyedarkan diriku dahulu dan juga dirimu. Semoga Allah menyedarkan diriku dan dirimu daripada kelalaian, dan Dia memberi tunjuk kepadaku dan anda. Bila nak suruh orang menerima hidayat, kita dulu. Dia dulu yang mengkehendaki hidayat itu. Baru yang lain. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala mulakan dengan diri dulu kan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum. Selamatkan dirimu dahulu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Untuk siap sedia berpindah daripada tempat yang fana ini ke tempat tinggal abadi. Jadi di antara kelebihan kitab Al-Imam Al-Haddad ini, kitab ini seolah-olah hidup. Jadi kelebihan kitab-kitab Imam Al-Haddad, kitabnya itu seolah-olah hidup. Apa maksud hidup? Bermaksud ayat dia itu
seolah kita terdengar suara dia yang bercakap pada kita. Bermaksud apabila kitab-kitab sebegini kita baca, seolah-olah kita dengar dia yang bercakap ke kita secara langsung dan terkesan kita dengan nasihat dia. Sebab itu ulama' menyebut tidak semua kitab bila kita baca memberi kesan kepada kita. Tak semua. Tidak semua kitab yang kita baca memberi kesan. Kadang-kadang ayatnya sama, kadang-kadang ada kitab tu lagi berbunga-bunga bahasa dia. Tapi tak memberi kesan pada kita. Tak semua. Jadi kenapa sebegitu? Ada kitab-kitab yang sangat memberi kesan kepada kita untuk kita membacanya, untuk kita mensyarahkannya. Kenapa? Kata ulama' disebabkan keikhlasan pengarangnya. Disebabkan keikhlasan pengarang kitab itu. Kalau awal-awal lagi pengarang kitab tu tulis, agak-agak ni kalau buku ni tu jual 100, untungnya RM10. Tu 100, kalau RM10,000 dah banyak mana untung, banyak ni. Dapat pula tempat cetak ni, kalau ke Bahau mahal. Kalau kelumpuk tu murah, kalau murah. Banyak untung, awal-awal dia jadi untung kitab tu kan. Lepas tu, orang yang baca lepas tu pun tak berapa. Tapi sekiranya ulama' yang menulis itu tak pernah cerita tentang untung dan sebagainya. Dia menulis betul-betul daripada hatinya untuk menyampaikan risalah agama kepada masyarakat. Dia pun tak fikir mana nak cetak, siapa nak cetak, mana duit cetak, tak tahu. Dia hanya menulis sahaja. Dan bila dah selesai menulis buku, dia tak ada cerita pun untung sebenarnya. Jadi ikhlas ilmu tu. Sebab tu para ulama' mereka kata baca kitab-kitab para ulama' ni walaupun isi dia sama dengan sebab dia menulis dengan ikhlas, dia menulis dengan hatinya. Dan ini sama seperti kata-kata, bila sesuatu itu disampaikan daripada hati, maka akan jatuh kepada hati. Bila orang bercakap dengan hati, maka akan jatuh kepada hati pendengar. Begitu juga bila orang itu menulis dengan hati, maka akan jatuh kepada hati pembaca. Maka kita kata kitab itu hidup. Maksudnya, apa maksud kita hidup? Kitab itu menghidupkan hati kita bila membaca. Maka kata Imam Haddad, semoga ia berpetunjuk kepada aku dan anda sekalian untuk siap bersedia dari tempat tinggal yang fana ini ke tempat tinggal yang abadi, bahawa perkara yang amat berbahaya bagi manusia adalah panjang harapan. Makna panjang harapan ialah, itu huraian di sini. Tadi macam-macam kita huraian. Al-Imam Al-Haddad menghuraikan panjang harapan yang tercela ataupun kalimah asalnya tulul amal ini, apa yang dimaksudkan? Makna panjang harapan ini ialah merasa diri akan hidup kokal. Kan tak ada kita sebut tadi. Rasa diri hidup kokal. Macam tak mati-matilah. Kan? Macam tak mati kan. Anda cari duit macam tak mati kok. Apa macam lah kan. Jadi maksud nak memedekkan ingat mati kan. Makna panjang harapan ialah merasa diri akan hidup kekal di dunia. Sehingga perasaan itu menguasai hati, maka ia giat bekerja menurut kehendak dia. Jadi maksud lupa akhirat lah. Dia rasa diri hidup kekal ni adalah orang yang lupa akhirat. Lupa akhirat lah. Dia rasa diri kekal, lupa akhirat. Dia akan rasa diri kekal di dunia. Sebab tu Allah Ta'ala nak tolong kita. Rasa kokal ni benda yang tak baik dunia ni, kan? Dah lupa akhirat dah.
Jadi Allah Ta'ala nak tolong kita, maka dia berilah penyakit yang banyak. Langkawi, pinggang sakit. Baik selatan tai nak, tak boleh, kaki sakit, gaut tak ada. Semua tak boleh. Habis fikir apa? Entah, tak dapat dah. Nak fikir mati je lah. Sebenarnya baik. Sebenarnya syarat suruh kita begitu. Tapi kita ni masa kaki elok, pinggang elok makin. Macam tak mati-mati pula. Ingat apa? Dia penyakit. Yang penyakit ni pendek angan-angan dia. Siam tak. Langkawi tak. Suamban belilah. Dah pendek jalan dia kan. Makan boleh. Seafood Melaka tak apa dah. Tak boleh panjang-panjang lah. Ustaz ikut janai tiki, tiki bolehlah. Semua dah pendek lah. Berjalan pendeknya pendek. Kenapa makin anda makin sehat? Sekarang ni fikir pendek-pendek, fikir musajid je lah dia kata. Sebab dia tercelong. Jadi sepatut dia tak perlu Allah Ta'ala sakitkan kita untuk kita memendekkan cita-cita tu maksud dia. Kita ni donkey. Sepatutnya dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita kaya. Mana tumpukan hati kita kepada akhirat, tumpukan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kata-kata yang menarik dalam kitab Hikam. Menarik. Selalu saya muhasabah kata-kata tu. Untuk berhati-hati. Apa kata Al-Imam Ibn Al-Iskandari dalam kitab Hikam? Lebih kurang maksud dia, Hikam tu pun tak ingat. Tapi maksud dia kata, taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kemudahan. Taatlah kepada Allah dengan mudah-mudah. Sebab saya. Sekiranya engkau tidak taat kepada Allah mudah-mudah, engkau akan taat kepada Allah dengan payah. Cikgu tu dah suruh dah. Ya, kerja rumah buat ya, kata dia. Besok cikgu nak kumpul semua rambut, cikgu tu sebut. So pagi adalah 10 orang buat, murid ada 30, 20 orang tak buat. Asalkan mudah, lembut dia. Dah menangking. Pokak, kita dengar semua nak kan dah sakit hati dengan. Bila dah sabut megah garang cikgu tu, 10 orang buat. 10 lagi tak buat. Dah menangking. Saat pagi, rotan, susam, bigat. Oh ya, buat. Akhirnya semua buat. Perintah guru tu. Tapi yang untungnya yang 10 pertama tadi. Masa cikgu tu cakap lembut-lembut, dah dia buat. Dah selesai. Sebelum kedua, kalau tangking dulu, macam baru dia buat. Kan dah susah dah. Yang ketiga, kono sahabat. Akhirnya semua buat. Tapi mana yang tahu 10 lagi tu dah. Akhirnya semua siap kerja tu. Tapi yang tahu, yang dogi-dogi tu siap dia tapi sorry nak nyiap kerja tu. Kono cubit-cubit, kono cemat-cemat lu baru siap. Macam itulah kita ni nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa sehat-sehat tak reti, dah sakit baru mana kata kita taat jugalah. Tapi kita memilih cara untuk susah-susah lalu baru kita taat. Dah runtuh dah perniagaan, dah bankrupt dah, baru datang masjid. Allah kata dia. Lama tak nampak, dia pernah jawab apa. Lama tak nampak, baru datang. Yalah, tak ada buang dah habis, tak ada buang duk ni gitu. Ni aku dah lingkup. Habis masjid jelah kata dia. Mana bahasa kata. Dah susah baru nak datang kepada Allah Ta'ala. Tapi alhamdulillah jugalah datang sebelum dia mati. Kalau dah mati datang kan sorry. Datang boleh dah tengah cek encot kaki baru datang. Bagi masa sehat panjang pergi. Manakala langkau dah kelumpur sahabat kelumpur. Tak lampu masjid. Contoh dia. Tengok dah datang dah tengah cek encot kaki. Kenapa?
tak dapat jalan jauh dah. Kata dia. Saja. Mana dah sakit baru ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata tu masya-Allah. Jadi kita sehat. Kenapa kita tidak datang kepada Allah ketika kita sehat? Kata Imam Ibn Al-Iskandari, Tuhan panggil kita ketika mana kita sehat. Tuhan panggil kita ketika mana kita kaya, duit semua, datang kepada dia. Sekiranya Tuhan sayang kepada kita, tapi kalau tak dogil, maka Tuhan gunakan dengan teguran yang lebih keras lagi. Kalau Tuhan sayang lagi, Tuhan tegur lebih keras lagi. Macam guru sayang murid lah. Dia nak murid berjaya, macam-macam dia buat. Yang dogil, konon marah, konon dogil lagi, macam-macam dia buat. Kenapa guru buat itu? Dia benci ke dia sayang? Dia sayang. Kalau guru tak sayang, lantaklah kau. Gaji dia naik. Ya. Bonus naik. Ya. Kau tak nak baca, pokok dia kau lah. Malih dah. Nak cemat-cemat tak ada kerja dah. Kan datang lama ayah apa, pokok dia kau lah. Kau lingkup, kau dah lingkup. Tu maksud apa? Guru ni membinasakan anak murid ke ataupun dia menolong anak murid ni? Binasa. Sebab itulah agama kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala tidak menegur kita, walaupun kita bermaksiat, Allah Taala tidak menegur kita, walaupun kita lalai, maka itu termasuk dalam istidraj disebut. Itu termasuk istidraj. Jadi orang menyangka Tuhan sayang dia, tapi istidraj. Istidraj ni kebencian Allah kepada kita dalam keadaan nikmat. Maka dia termasuk istidraj. Sehat. Kau ni sehat ni nampak. Orang pergi masjid damam-damam. Kau ni tak pernah pergi masjid, sehat je. Itulah dia. Kau tak tahu. Dia ada bongkar. Sombong pula dia. Jadi, tidak ada teguran daripada Allah, itu istidraj. Istidraj. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami istidrajkan mereka dalam keadaan mereka tak perasan. Ini yang dibimbangi oleh para salihin. Dia bimbang itu adalah istidraj. Bermaksud Tuhan bagi sehat, tapi kita tak taat. Tuhan bagi kita kaya, tapi kita tak taat. Nampak macam Tuhan sayang gitu. Tapi istidraj. Dan boleh jadi juga sesuatu musibah yang Tuhan bagi kepada kita kerana sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Selepas musibah, kita lebih insaf. Maka jadilah itu tanda sayang Allah Ta'ala kepada kita. Kalau marin tak pernah pun terucap daripada mulut kita istighfar dan sebagainya. Bila dah sakit, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak istighfar. Bermaksud penyakit kita datang ke kebaikan kepada kita. Insaf kita. Maka penyakit jadi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut bala, ada bala yang baik. Ada bala yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran balaan hasana. Balaan hasana, itu Allah sebut. Bala yang baik. Kita kalau bala semualah. Tapi di sebalik bala itu ada bala yang baik. Balaan hasana. Jadi dalam Al-Quran banyak kalimah bala. Tapi sebahagiannya Allah Ta'ala kaitkan dengan balaan hasanah. Balaan hasanah menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, bala semua tak baik. Sakit tak baik, tak ada duit tak baik. Ketika mana bala itu baik? Bila kita bertambah taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertambah ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka panjang harapan itu adalah merasa diri akan hidup kekal di dunia sehingga perasaan itu menguasai hati, maka ia giat bekerja menurut kehendaknya. Sebab panjang harapan. Kenapa? Turul amal.
Sebab panjang harapan akan mengiring pencintanya untuk senantiasa memperhatikan urusan dunia. Jadi panjang cita-cita ini, kembali kita maksud dia, panjang cita-cita bermaksud panjang cita-cita dunia dia. Panjang cita-cita dunia dia. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Pada satu sudut, sebab itu dia macam bercampur-campur. Nak kata tercela benar, kan malaslah orang tu nak bekerja lah. Orang baru nak membesarkan perniagaan, dah ustaz tu dah khabar, jangan panjang cita-cita dunia dan tak kerja dia. Tak kerja dia. Jadi macam mana kita nak seimbangkan benda tu? Kalau kita nak marah tak boleh. Jangan dunia semua tu, dunia dan tak kerja dia. Maka katanya sebab pada terlengkau satu. Para salafus salih rahimahullah berkata, barang siapa panjang harapan maka rasaklah amalannya. Kata-kata yang ringkas perlu dihulaikan dengan makna yang tepat. Barang siapa panjang harapan, barang siapa tulul aman, cita-cita ataupun kita kata angan-angan kosong dia, maka rasaklah amalannya. Itu kita huraikan dengan sebenar. Kalau tak, kita akan merosakkan kepahaman umat ni. Maka dia tak busuk, tak berkojol dan sebagainya. Sikit-sikit dah lah, kata dia. Tak payah dia. Nak besar-besar perniagaan, tak boleh juga. Kalau kita sebut membesarkan perniagaan benda yang tercela, di kalangan para sahabat Nabi, ada peniaga-peniaga yang besar. Jadi kalau kepahaman tulul amal itu tercela, macam mana para sahabat itu ada ahli perniagaan yang besar, ahli pertanian yang besar. Sebab panjang harapan akan mengiringi pencintanya sentiasa memperhatikan urusan dunia. Jadi kena hurai juga dengan betul-betul. Tak boleh ke kita memperhatikan urusan dunia? Pun tak boleh juga kita larang macam tu sahaja. Sebab kalau dilarang kita memperhatikan urusan dunia, maka ketinggalah umat Islam ni. Dia berniaga kena tipu, semua kena tipu. Sebab apa? Dia tak nak perhatikan urusan dunia dia. Maka dia ambil kesempatan oleh bukan Islam. Tak betul juga macam tu. Dan membenamkan diri dengan kesibukan mengenai istana impiannya. Maka jadilah maksud yang sebenar dia. Maksud yang sebenar dia, supaya kita berhati-hati. Berhati-hati dengan urusan dunia. Bukan larang kita memerhatikan urusan dunia. Kalau larang macam dunia, banyak kerja kita tak selesai. Ni apa ni? Kerja pejabat tak selesai ni. Dunia semua tu. Tak terperhati dah. Semua tak selesai kerja dia kan. Bila bekerja, kita ada urusan kita nak. Sebab bekerja, syarikat ni nak besarkan perniagaannya, nak besarkan. Ni banyak bodoh kita kena buat. Bukan ni semua urusan dunia, kita urusan dunia. Sebab nak berniaga, nak duit. Kita nak makan, nak bayar rumah, nak bayar kereta. Urusan dunia semua tu. Jadi munasabah tak kalau kita nak menjadikan kitab ini jangan memerhatikan urusan dunia. Maka jadilah kita tengok, sebab itu tak ada apa? Orang panggil tidak ada bersalahannya di antara satu sama lain. Apakah agama kita melarang kita untuk mengembangkan dunia? Tak. Agama tak larang. Jadi keseluruhan itu ulama memandangnya dan tak ambil separuh-separuh sahaja. Jadi kalau orang tengok separuh, yang ni tak boleh, yang ni disuruh, yang ni dilarang. Maka ulama akidah menyebut apa tentang urusan dunia,
Maka simpulkan dengan nasihat, yang dilarang itu adalah insyighal, bahasa Arab dulu. Yang dilarang itu adalah insyighal, bukan ishtighal. Dua-dua tu daripada kalimah berkojo. Syaghala ni berkojo. Tapi bila ishtighal, itu bekerja tubuh badan kita. Kalau insyighal, sibuk hati dan pemikiran kita. Itu insyighal. Kalau ishtighal, kaki kita bekerja, tangan kita bekerja, mata kita bekerja. Itu ishtighal nama dia. Ishtighal, syughul, ishtighal. Maka kata ulama tasawuf, yang disuruh adalah ishtighal, bukan insyighal. Yang disuruh adalah bekerja, tapi bukan terganggu dengan kerja. Yang disuruh bekerja, tapi bukan hati kita disibukkan dengan kerja. Macam mana nak maksud itu? Atau bahasa mudah dia, yang disuruh kita bekerja tubuh badan, bukan kesibukan hati kita mengingat kepada pekerjaan kita itu. Jadi agama dia tak larang semua. Disuruh kita bekerja, kemudian dilarang kita daripada sibuk daripada kerja tu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang faham makna ini. Kerja tak boleh kita tinggalkan kerja, sedangkan agama suruh kita bekerja. Agama suruh kita bekerja. Nabi SAW mencintai orang yang bekerja. Jadi ada satu ketika Nabi SAW dia suka bersalam dengan orang. Nabi suka bersalam dengan semua orang. Nabi salam. Jadi ada seorang sahabat, bila Nabi nak bersalam, dia tak nak ulu tangannya. Dia tak nak ulu tangan. Sahabat ni, dia tak nak ulu tangan. Jadi lama Nabi perasan, maka Nabi tanya, kenapa kau tak nak ulu tangan kau? Ya Rasulullah, malu ya Rasulullah, gitu. Kenapa? Tangan saya kasar, kata dia. Mogang cangkul, mogang parang, mau rokah tangan ni. Tangan dia kasar. Dia tahu. Riwayat sahabat bila bersalaman dengan Nabi, apa mereka kata? Kami tak pernah menyentuh sutra kain selembut telapak tangan Nabi SAW. Jadi sahabat tahulah Nabi ni tangan dia lembut. Sehingga diriwayatkan tidak pernah kami menyentuh sesuatu yang lebih lembut daripada sutra berbanding lembutnya tangan Nabi SAW. Jadi sahabat dia tahu. Jadi kenapa tak salam? Malu ya Rasulullah. Kenapa? Tangan aku kasar, katanya. Mogang cangkul, mogang. Mana tangannya? Nabi kata, mana tangan? Nabi tengok tangan. Dia pun malu-malu. Tengok tangan kau, kata. Nabi ambil, Nabi cium tangan. Maka Nabi kata, tangan inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi maksud Nabi suka kepada orang yang bekerja. Bermaksud bekerja bukanlah yang tercelok. Tapi kenapa disebut celanya dunia, kesibukan hati kita kepada pekerjaan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang bekerja tapi hati dia tidak disibukkan dengan pekerjaan itu. Mana hati dia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Solat tak tinggal. Dan ingatan kepada Allah pun tak tinggal, tidak menyibukkan. Dunia tak boleh nak tinggalkan. Sebab kita nak makan dan semuanya. Kono nak tak ada. Dan masa sama tak melalaikan hati kita. Maka Allah Taala puji dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Di sana ada rijal, tak kiralah laki ke perempuan ke, dua-dua ni akan jadi rijal. Siapa mereka? La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Tidak melalaikan mereka itu perniagaan jual beli daripada ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tercela tak dunia dia? Tidak tercela dunia dia. Bahkan Allah Taala puji. Jadi bermaksud tidaklah kita memerhatikan urusan dunia itu tercela, tak.
Sedangkan sejarah umat Islam, mereka berniaga, mereka memerintah dunia ni. Jadi khalifah dunia ni. Ya. Kalau dia tak merhatikan tentang seluruh dunia ni macam mana? Ya. Khalifah-khalifah yang berasal Islam. Khalifah Umar bin Aziz. Apakah dia perhatikan tentang amalan saja? Mana mungkin? Ya. Semua dia akan perhatikan. Negara-negara Islam yang hebat, dia bukan sekadar fikirkan tentang agama dia saja, dia tak fikir tentang masjid saja. Mesti dia fikir tentang ekonomi, macam mana jual beli, lagi besar. Dia jaga lagi besar lah. Kalau kita jaga sekadar keluarga saja, keluarga je. Saya ni tak ada apa-apa jawatan dia. Yang saya jaga anak, ni dia. Apakah kita mikir akhirat saja? Tak mungkin. Mesti kita fikir makan ni macam mana, pakai macam mana, terkait juga dengan dunia. Oh, nak dapat ni anak dah besar-besar ni. Takat gaji tak cukup ni. Habis kena jual kari pap nampak ni. Boleh laku ke? Boleh. Wan kau pandai buat kari pap. Amak dapat ya kau? Jual kari pap pula. Laku pula. Dah naik pula harga kontang, fikir pula nak beli ke mana. Ada kan banyak fikir bagi ya. Tapung dah mana yang murah kan dah macam cabang dia. Nampak apa cik buat kari pap. Tapi dah macam-macam lah. Jadi boleh melalaikan kita pula tu. Memerhatikan urusan dunia dan membenamkan diri dalam kesibukan membina istana impiannya. Jadi akhirnya, satu kewajipan kita untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita memikirkan persoalan kehidupan kita di dunia ini, makan pakai kita sehingga terkorban akhirat kita, maka ini tak ada faedah dia. Tak ada faedah dia. Terkorban akhirat kita, terkorban hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita bicara tentang tasawuf. Sebab tu kalau orang tak bicara tentang tasawuf, dia sekadar akan memikirkan urusan dunia dia tidak mengganggu salat dia. Urusan dunia dia tak mengganggu salat Jumaat dia. Dah selesai. Maka dia sekadar mikir tentang akhirat sahaja. Dia bekerja sibuk sebagainya tapi tak pernah tinggal sembahyang. Maka dia selesai pada sudut itu. Tapi kalau dalam pandangan ilmu tasawuf lebih pada itu lagi. Dia bukan masalah dia tak sembahyang sebagai sembahyang, dia masalah hati dia bertambah tamak pada dunia. Hati dia hilang khusyuk ibadat dia. Maka dia rasa terganggu. Dunia dia terganggu. Kalau kita lihat ada kisah sahabat yang memiliki kebun. Sebelum tu dia tak ada kebun. Dia ada kebun. Maka dia pun bekerjalah kat kebun tu. Kalau sebelum ni dia tak ada kebun, maka ke masjid lah. 5 waktu ke masjid lah dia. Tapi lama-lama dia memerlukan sesuatu dalam kehidupan dia. Akhirnya ada kebun. Dia pun pergilah kebun. Mengerjakan kebun dia. Maka tak sampai nak sembahyang, tak apalah, sembahyanglah kat kebun kan. Dia pun sembahyanglah kat kebun dia. Bila sembahyang kat kebun dia, adalah burung depan. Kat kebun lah semua ada. Koro ada, tupai ada. Dia sembahyang. Maka sembahyang terpandang-pandang dia. Burung tu meloncek. Kan? Apa yang diinsaf? Masya Allah, dia kata, aku dah dapat kebun, tetapi mengganggu solat aku, dia tahu. Masa dekat masjid, tak ada nampak apa-apa lah. Tahu je lah, tak ada siapa ganggu dia. Kat kebun, dia sembahyang, lekor pula nampak burung tu. Insaf dia. Maka dijual kebun dia. Dia tak payah, biar tak berkebun dia tu. Bermaksud, kalau dunia itu mengganggu akhirat kita, maka dah merosakkan dah. Mudaratkan dia. Mengganggu dia, merosakkan dia. Jadi begitu juga kita.
Sebab itu dalam ilmu tasawuf sehingga dia memikirkan kalau urusan dunia dia mengganggu hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini bermasalah. Hubungan dunia dia menyebabkan cinta dia kurang kepada Allah, ini masalah. Sebab kita sebut, bila sebut tentang tasawuf, bicara tentang Tuhan kita, bukan lagi bicara tentang akhirat kita. Bukan lagi bicara kita tak dapat akhirat, tak. Bila sebut tasawuf, kita akan renggang dengan Tuhan kita. Itu maksudnya. Maka ketika itu yang ditakutkan bukan tak dapat akhirat, tetapi yang ditakutkan adalah kurang cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang khusyuknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tercela pada pandangan tasawuf. Macam contoh yang mudah lah. Seorang suami ni dia tak pernah cuai bagi nafkah pada isteri dia. Contoh, tak pernah cuai lah. Dua-dua tak pernah cuai. Nafkah tak pernah cuai, kasih sayang pun tak pernah cuai. Ataupun perhatian pun tak pernah cuai. Sentiasa dia ada waktu untuk isteri dia. Ada waktu untuk isteri dia. Dan nafkah pun tak pernah cuai. Duit bagi, makan bagi, baju bagi, omeh bagi. Contoh dia. Okey lah. Lepas tu berkembang perniagaan dia. Sibuklah sikit suami ni. Dari segi nafkah bahkan bertambah lagi. Bertambah lagi duit dia. Tapi kurang perhatian dia, bertambah kurang. Dia tak macam lain. Mari tak apa sibuk, ada waktu dengan isteri dia. Ini dah sibuk, peniaga dah puasa, duit nafkah bertambah puasa, cuma waktu dah kurang dah dengan isteri dia. Jadi kalau si suami ini dia pentingkan apa? Kalau dia kata semua dah bagi dah ada, maka dia kan terus kan. Tapi kalau suami dia mikirkan dah kurang dah perhatian dia kepada isteri dia. Kalau makin tak sibuk. Kalau suami itu mementingkan hubungan, maka dia tinggalkan pekerjaan tu. Bukan merugikan, tak. Cuma merugikan hubungannya dengan kekasih dia dah kurang dah. Maka dia akan tolak. Setiap pekerjaan menyebabkan mengganggu hubungannya dengan isteri dia tolak. Dia tak boleh. Ini tak dapat. Ini habis waktu ke sini ya nanti. Ataupun keluarga lah kita kata. Seorang suami mementingkan keluarga. Dia nakkan waktu yang cukup pada keluarga dia. Dapat dia peluang bekerja, lagi banyak dapatan dia. Tapi waktu bertambah kurang. Hubungan renggang, maka dia tolak. Saya akan terima setiap pekerjaan yang tidak mengganggu masa saya dengan keluarga saya. Jadi apa maksud dia? Dia mementingkan hubungan tu. Bukan semata-mata dapatan. Begitulah tasawuf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bekerja, kita pun bekerja. Berniaga, kita berniaga. Kita bukan sekadar memastikan kefarduan kita tertunai, lebih daripada itu lagi. Apakah mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mengganggu, kita kata ini dah lalai dah. Benda dah lalai dah kita. Tapi kalau tidak mengganggu, Masya Allah, sibuk macam mana sekalipun, Masya Allah, hati dia tetap. Sebab tu orang Arab suka pegang tasbih. Mana-mana peniaga pegang tasbih. Tapi kadang-kadang jadi lambang lah. Mula tu betul-betul lah. Astagfirullah. Alamak tu jadi lambang lah. Tak apalah, jadi ada lambang. Maka dia akan memerhatikan dunia dan membenarkan diri kesibukan berbeda istananya, sehingga ia menghabiskan waktu siang dan malamnya selalu memikirkan cara-cara mengatur kemajuannya, terkadang dengan usaha, terkadang dengan berusaha dalam hati. Jadi cita-cita dia mikir semua mengganggu. Dan benda ini sebenarnya akan diganggu oleh nafsu dan akan diganggu oleh syaitan. Jadi kita jangan lupa, kita ada musuh yang ambil kesempatan
kepada kita. Asal dia kewajipan. Asal dia kewajipan kita untuk mencari nafkah. Tetapi nafsu dan syaitan dia akan menyelinap masuk ketika itu. Dan nafsu juga turut sama jahat, bahkan lebih jahat lagi daripada syaitan. Tajuk asalnya cari rezeki, cari duit, kewajipan kita. Tapi syaitan akan menyelinap masuk, nafsu akan menyelinap masuk dan sebagainya. Untuk memikirkan cara-cara mengatur kemajuan, terkadang dengan berusaha dalam hati. Jadi bila ada nafsu dalam hati, fikir dan sebagainya, sampai dah masuk dalam semayang itu kan. Dah masuk dalam semayang dah. Habis itu. Dah masuk dalam semayang tu dah parah. Kalau urusan dunia kita dah masuk dalam semayang kita, itu dah parah sebenarnya. Cuma kita tak kisah kan. Tak ada siapa nak marah, siapa nak marah. Siapa yang tahu? Kita mikir hal dunia kita, siapa tahu? Imam mikir hal dunia, makmum mana tahu? Tahu dah tahu. Okay. Terkadang berusaha hati, terkadang dengan bekerja untuk mencapai kenikmatan lahir ini. Ketika seluruh hati dan anggotanya sentiasa sibuk dalam bentuk dunia. Tak sadar. Terkadang perniagaan itu bau kacik, tapi sibuk dia macam dia mengendalikan perniagaan berjuta-juta kan. Sebab apa? Habis 24 jam dalam sembahyang pun fikir lagi. Okay? Dan ada orang, Masya Allah, perniagaan dia besar dan sebagainya, tak mengganggu dia. Ada orang pun jadi ketua kampung, dia kalau bangun pun kau bakal den pula. Tak ada contoh. Dah sibuk macam montai besar. Minta maaf saya tak dapat tahu saja. Dah sibuk, dah tak dapat. Ada orang punya kerajaan yang sangat besar. Tak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia pun berdoa pada Allah, ya Allah jangan engkau beri kerajaan yang lebih besar kerajaan aku. Kerajaan yang lebih kerajaan besar, harta yang banyak. Apakah Nabi Sulaiman orang yang tercela kehidupan dia sebab dia menguruskan dunia yang besar, dia menguruskan harta yang besar. Nabi Sulaiman tidak tercela. Kenapa? Tidak menyibukkan hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hebat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi bila orang kagum dengan banyaknya harta Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Itu keinsafan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan akhirat. Keinsafan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan dunia ini. Dunia ini menipu. Dunia ini berhati-hati kita, dia menipu. Dan yang akan menolong penipuan itu benda yang ada dalam hati kita sendiri, itu nafsu kita. Sesungguhnya akan menipu itu bisikan syaitan yang datang ke telinga kita. Kalau dia jadi kuat, kalau iman kita lemah, syaitan tak sagan-sagan pun datang bisik-bisik. Maka dengan iman, dunia ni kita lihat dengan sangat berhati-hati, licik. Maka kata Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi, dunia aku yang banyak ini kelebihan Tuhan ke atas diri aku. Tetapi bukan sekadar kelebihan semata-mata, liyabluwani. Harta yang banyak Tuhan berikan kepada aku ini adalah ujiannya kepadaku. Liyabluwani, untuk dia menguji aku. Dunia adalah ujian kepada aku. Ujian apa? Aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Ini semua adalah kelebihan Allah kepadaku sebagai ujian kepada aku, apakah aku ini bersyukur atau aku kufur, katanya. Jadi dia melihat begitu. Bagaimana cara Nabi Sulaiman mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih pada itu lagi. Kalau kita belajar ilmu tasawuf,
Apakah Nabi Sulaiman ini kurang tasawuf dia? Dialah penghulu tasawuf. Para anbiya, para rasul, mereka lah penghulunya tasawuf. Bukan bermaksud belajar tasawuf andal, nabi-nabi pun tak belajar tasawuf. Dialah penghulu. Apa maksud tasawuf? Maksud tasawuf kita mencintai Allah melebihi segala-gala dia. Apa maksud tasawuf? Maksud tasawuf kita mentakzimkan Allah melebihi segala-gala dia. Tak ada makna lain. Maksud tasawuf bila kita menyebut Allahu Akbar, maka kebesaran Allah masuk dalam diri kita, lenyap segala-galanya. Inilah makna tasawuf. Kalau kita dapat macam ni, tak payah kita beratib, tak payah masuk tasawuf dah. Saya tak payah nak belajar tasawuf sebab bila Allahu Akbar, hilang semua, hilang anak, hilang ayah, hilang semua. Kalau macam ni tak payah belajar tasawuf dah. Sebab dia dah menjalinkan hubungan Allah Ta'ala. Masalah kita ni tak boleh Allahu Akbar, roti canai, mi goreng, teh tarik, semua masuk dalam tu. Allah, susahnya. Jadi kita pun bertasawuf, berzikir dan sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam, apa maksud ujian Allah Ta'ala kepada dia dengan harta yang banyak? Sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Ashkuru am akfur. Apa maksud syukur? Maksud syukur Nabi Sulaiman kepada nikmat bermaksud zikrul mun'im. Zikrul mun'im. Maksud syukur kepada Allah, ingatan kita kepada mun'im, ingatan kita kepada Tuhan yang memberikan nikmat. Ataupun dengan makna lain, maksud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang Tuhan beri kepada kita, bertambah cinta kita kepada nikmat kau ataupun bertambah cinta kepada Tuhan yang memberi nikmat. Sekiranya Tuhan beri kita satu nikmat, bertambah cinta kita kepada Tuhan yang memberi nikmat melebihi nikmat yang Tuhan bagi, maka itu makna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna nikmat? Sekiranya Tuhan tambah nikmat kepada kita, bertambah meloket kita kepada nikmat tersebut, bertambah jauh kita daripada Allah SWT. Apa makna nikmat macam tu? Kita sayang pada isteri kita, kita bagi dia mula handphone. Dah lekor ni WhatsApp dah. Makin bila tak ada handphone, ada ya bet TO tarik ke. Ni dah bagi dah lekor pula dah. Tak dapat. Bet dah dapur tu ada bet ni tu dia. Ini satu nikmat ke atau berbala pada suami tadi. Seperti beli nak motor. Dah jauh nak panjang pergi ke kawan ni. Jadi ini bukan syukur kan ni? Tak syukur. Ya, sepatutnya bertambah bagi, bertambah sayang. Baik masa belum bagi, tak ada apa, dah bagi, elok kena cium pula pipi tu kena cium pipi kat Wan. Apa bodoh dia boli dia atuk tu. Entah rajin nak beli putih canai. Jadi mana dia? Wan terima syukuri datuk tu kan. Bertambah kasih dia. Bertambah melihat. Begitu kita bila diberikan nikmat Allah Ta'ala, bertambah sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertambah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi Sulaiman alaihissalam bertambah besar nikmat dia, bertambah lazat ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin bertambah nikmat dia, semakin bertambah lazat dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertambah asyik dia menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita mensyukuri nikmat itu. Bermaksud nikmat itu kita jadikan dia sebagai wasilah menambahkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu disuruh kita alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Jadi bila kita makan sadaq, alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah itu lebih besar daripada nikmat makan. Dia punya apa dah. Dah panjang dah ni. Itulah. Kemudian habis itu berkata kebajikan yang sampai itu. Terkadang tu wallahu ta'ala kita beri sampai terkadang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rabbana zalamna anfusana wa in sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.